Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak buat sambal paus ikan. Menu simple tapi sedap. Okey, ni ada buah paus ringan. Lepas tu ada ikan dibakar tawar dan juga ada cili padi. Okey, ikan ni dibakar sehingga dimasak. Tak kisah kalau nak pakai ikan kembung ataupun ikan selayang. Sementara nak tunggu ikan masak tu, bolehlah bersihkan paus ringan ni dan kupas dulu kulit dia. Okey, nampaknya bahan dah ready. Ikan pun dah masak, bolehlah perisikan dulu isi ikan dia. Seterusnya boleh parut buah paus ni menggunakan pemarut. Isi ikan tadi bolehlah tumbuk kasar menggunakan lesung batu. Bila dah siap, boleh asingkan dulu isi ikan tu untuk tumbuk cili. Seterusnya, okey, ni cili padi. Boleh tumbuk sedikit biar dia hancur. Boleh tumbuk bersama dengan garam, gula dengan ajino. Bila dah siap tumbuk cili, bolehlah masukkan paus yang diparut tadi. Tumbuk perlahan-lahan je, tak perlu hancur. Kemudian bolehlah satukan isi ikan dengan sambal paus tadi. Kalau sambal ni buat sedikit, muat dengan lesung batu, boleh tumbuk je sekali dengan ikan. Tapi disebabkan saya buat banyak, saya just gaul sahaja. Isi ikan dengan sambal paus tu. Gaulkan biar dia betul-betul sepati. Okey, sambal paus ikan saya dah siap. Rasa dia masam-masim, pedas, semua cukup. Ni kalau ada sambal ni, makan pula dengan nasi putih yang panas-panas memang sedap. Okeylah korang, itu sahaja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.